My name is Dr. Syakirin bin Muhammad Senin. I am citizen of Malaysia. If you are watching this video, it means I have been abducted and taken against my will by our humanitarian mission was peaceful, non-violent and fully in compliance with international law. I urgently appeal to Malaysian government, especially Yang Amat Berhormat Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, to demand my immediate and unconditional release. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 15 kapal yang mengikuti misi kemanusiaan 29 Pertilat Kiasa 240 ditahan tentera Israel di perairan antarabangsa perairan Cyprus. Bangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya di bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa. Mereka yang ditahan termasuk aktivis Abdul Afiq Muhammad Azhar dan Dr. Syakirin Muhammad Senin. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, untuk kegiatan saya di petang hari ini, rasanya seluruh Malaysia dah mengetahui mengenai sumut flotilah ni. Antara peserta-pesertanya adalah abang ipar saya. Dah pun ditawan tempoh hari. Alhamdulillah, berkat doa rakyat Malaysia, abang saya dibebaskan. Alhamdulillah. Dan petang ini, saya bersama family belah suami saya akan berangkat ke KLIA untuk menyambut kepulangan wira-wira negara. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah selalu menonton video-video saya, rajin like dan komen, terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang baru menemui channel saya, sudahlah sekiranya like, komen, share dan subscribe agar saya di sini lebih bersemangat nak buat video seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat dan selamat berkenalan. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di petang hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy. Okey sahabat-sahabat, kita dah sampai di sini di Sepang. Untuk wakil waris diletakkan di sini. Sebab kita tak boleh bersesak-sesak di KLIA sebab nanti peserta pula untuk yang peserta sumut nanti semua akan datang ke sini. Ni bas pun dah standby untuk mengambil geng-geng sumut. Tubihul mandurat. Sebab darurat ia membolehkan perkara yang dilarang. Ad-darurat tuqaddam biqadariha. Seterusnya keluarga Muhammad Farisan bin. Seterusnya keluarga Syakirin bin Muhammad Senin
1, 2, 3 dan 4. Mari kita panggilkan serta terlebih dahulu bersama tutup. Tak. Tu nenek dengan mak tu je. Tak ada, tunggu sampai balik. Tak ada. Ini maklong je dengan nenek. Nanti kita jumpa maklong kat sini. Sabar. Bye. Selamat menunaikan haji. Ana. Untuk pelajaran di dekat airport Emma, alhamdulillah saya selamat. Kami sihat, tak ada apa-apa, kecelakaan, tak ada cedera. Kita tidak akan stop, kita tidak akan menyerah, kita tidak akan berhenti. Terima kasih kepada semua yang telah mendoakan keselamatan dan kesihatan kami. So far, saya tak ada cederaan parah atau cederaan yang teruk dan tidak mengalami cederaan yang teruk. Kita akan jumpa hari Ahad. Dan insyaAllah kami semua sini selamat, kita jumpa di Malaysia. Tak bayar ni? Aduh.
Macam pakai tudung ah. Dr. Chin kan? Moga dia masuk Islam. Walaupun ada suara-suara negatif mengatakan bahawa mereka bukan wira, tetapi saya menyaksikan sendiri bagaimana ada rakyat-rakyat Gaza yang menamakan mereka sebagai wira. Itulah dia tuan-tuan. Di dalam sebarang perjuangan, di dalam sebuah urusan kerja akan ada halangan, akan ada kata-kata yang mencela. Tapi itulah Allah Ta'ala memotivasikan kita, wala yakhafuna lawmata laim. Jangan kamu takut pada mereka yang bercerca. Syamsi Muhammad Isa, Muhammad Mohsin Zaidi. Tidak dilupakan juga tuan-tuan, Muhammad Amirul Habib, Muhammad Haris aka Harap, Muhammad Zaid, Naufah binti Azhari, Nur Sanisah binti Muhammad Tajuddin, Nur Azman bin Ishaq, Nur Helmi Ghani, Kapten Osman Zulkifli, Radmana dan anak lelaki Siwasami, Razman bin Ali, Syakirin bin Muhammad Sinin, Said Amirul Syafiq Said Iskandar, Tengku Ahmad Zarif, dan pastinya Zainal Rashid Ahmad. Tuan-tuan dan puan, kita berikan sedikit masa kepada delegasi Sumur Nusantara untuk bersama ahli keluarga. Pastinya mereka mahu melihat ahli keluarga mereka selamat, dan insya-Allah mereka akan bersama kita di atas pentas sebentar saja lagi. Dan majlis juga meraihkan kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Turut hadir juga tuan-tuan dan puan ahli Parlimen Sikh Yang Berhormat Ustaz Ahmad Tarmizi bin Sulaiman. Turut hadir juga tuan-tuan dan puan pengurusi Kaukus Palestin Parlimen Malaysia Yang Berhormat Syed Ibrahim. Dan tak lupa juga sekali lagi temukan pada seluruh delegasi Sumur Nusantara GSF Global Sumur Flotilla. Tuan-tuan dan puan, bersabar seketika, beri masa mereka bersama keluarga. Sementara kita menunggu mereka, tuan-tuan dan puan, kita saksikan video khusus ini yang kami siapkan untuk dipersembahkan kepada anda. Kita saksikan. Palestine will be free. Khaybar, Khaybar. Yang Berhormat dalam ini sosial media yang paling popular adalah Akun Siva. Nela. Ni baru tingkat kan? Tu sehari. Oh, ini. Hai Pak Long. Sehat Pak Long? Sehat. Alhamdulillah.
Salah Pak Long. Kira salah Pak Long dah. Pada Iza tu. Palestine!